Saya ingin berkongsi satu lagi kejayaan PDRM dalam menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis bunga ganja sekitar negeri Selangor yang dianggarkan bernilai hampir 6 juta ringgit Malaysia. Di mana berdasarkan maklumat rasikan pada 3 Oktober hingga 5 Oktober yang lepas, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah melancarkan 4 siri serbuan dan berjaya menangkap 5 orang lelaki tempatan dan 2 orang perempuan tempatan berumur antara 25 hingga 41 tahun di sekitar kawasan Selangor. Dalam serbuan pertama, iaitu di sebuah rumah sekitar Subang Jaya, Selangor berjaya menangkap 2 orang lelaki tempatan bersama 1 perempuan tempatan, iaitu suspek pertama, suspek kedua dan juga suspek ketiga. Hasil pemeriksaan di premis ini, pihak polis berjaya menemui dan merampas sebanyak 115 bungkusan plastik yang dipercayai berisi dadah jenis bunga ganja. Anggaran berat adalah 112 kg dan 43 paket plastik berisi ketulan mampat juga disyaki dadah jenis ganja. Anggaran berat 4.7 kg. Dalam serbuan yang kedua pula yang dijalankan di kawasan tepi jalan sekitar Petaling Jaya, Selangor, dan berjaya menangkap 2 orang lelaki tempatan, iaitu suspek keempat dan suspek kelima. Pemeriksaan ke atas sebuah kereta jenis Perodua Alza, pihak polis berjaya merampas 12 bungkusan plastik berisi dadah juga disyaki jenis bunga ganja. Anggaran berat 12.5 kg. Dalam serbuan yang ketiga pula yang dijalankan di sebuah hotel sekitar Selayang, Selangor, di mana berjaya menangkap 1 lelaki tempatan bersama 1 orang perempuan tempatan, iaitu suspek ke-6 dan suspek ke-7. Pemeriksaan di sebuah hotel, di sebuah bilik hotel tersebut berjaya merampas 2 bungkusan plastik berisi dadah juga disyaki jenis bunga ganja. Anggaran berat 2.1 kg. Susulan daripada tangkapan suspek ke-6, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik telah membuat serbuan keempat di tempat parking kereta sebuah kondominium di sekitar Petaling Jaya, Selangor. Pemeriksaan lanjut ke atas sebuah kereta jenis Toyota Vios berjaya merampas 40 bungkusan plastik berisi dadah jenis bunga ganja. Anggaran berat adalah lebih kurang 41.5 kg. Jumlah keseluruhan dadah jenis bunga ganja dan juga ganja yang dirampas adalah sebanyak 173 kg dengan nilai pasaran dadah dianggarkan ringgit Malaysia 5.9 juta ringgit. Suspek kedua berperanan sebagai penerima dan juga penghantar bekalan dadah yang juga dibantu oleh suspek pertama. Suspek ketiga, keempat dan kelima berperanan sebagai rakan dalam sindiket ini, manakala suspek keenam berperanan sebagai transporter. Suspek ketujuh merupakan teman wanita kepada suspek keenam. Jumlah dadah yang dirampas ini mampu merosakkan seramai 263,000 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan September tahun ini dan kesemua mereka ini terlibat. Ini adalah dalam satu sindiket yang sama, di mana sumber dadah yang diperoleh ini daripada sumber yang sama untuk dibekalkan di sekitar Lembah Kelang dan juga dipercayai untuk dijual ke luar negara. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah di kawasan Lembah Kelang sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan dan luar negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh jatuhi hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 12 sebatan. Ujian saringan awal air kencing didapati kesemua suspek negatif daripada sebarang dadah. Suspek pertama, kedua dan ketiga ditahan reman bermula 4 Oktober hingga 14 Oktober.
Suspek keempat dan kelima ditahan reman bermula 6 hingga 19 Oktober, manakala suspek ke-6 dan ke-7 direman sehingga 18 Oktober. Pemeriksaan rekod kesalahan lampau dapati suspek keempat, kelima, ke-6 dan ke-7, iaitu 4 daripada mereka memiliki rekod kesalahan lampau, iaitu suspek keempat mempunyai 18 rekod lampau. 9-nya adalah kes dadah dan 9 lagi kes jenayah. Suspek kelima mempunyai 8 rekod lampau, iaitu 7 kes dadah dan juga racun, manakala 1 kes jenayah. Suspek ke-6 6 rekod lampau, 5 kes dadah dan racun dan 1 kes jenayah, manakala suspek ke-7 mempunyai 3 rekod lampau, 2 kes jenayah, 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Dan akan juga diambil di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakkan Harta 1988 dengan jumlah keseluruhan sitaan adalah sebanyak 129,000, iaitu senarai sitaan adalah sebuah kereta jenis Honda HRV dan sebuah kereta jenis Perodua Atiwa. Nilai anggaran keseluruhan rampasan dan sitaan berjumlah 6 juta ringgit. Kejadian ini berdasarkan hasil risikan berterusan Jabatan Serta Jenayah Narkotik bersama dengan kerjasama orang awam. Polis Diraja Malaysia tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan pengedaran dadah. Memiliki, mengedar atau melindungi aktiviti dadah merupakan kesalahan serius di sisi undang-undang. Jabatan Serta Jenayah Narkotik komited memerangi dadah demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Dadah adalah musuh nombor 1 negara. Orang ramai boleh menyalurkan maklumat berkaitan pengedaran dadah melalui hotline JSJN di 012-208-7222. Sekian, terima kasih.